tak dapat kebeli kemari. Inilah juga kawasan aku yang jaga. Hutan aku yang taluk. Bulukah kepunyaan kepada adik aku. Jadi gini, bapak jin, ibu jin, mak uwa jin, tu cik jin, anak jin. Aku mari ni turun rumah, aku nak ambil bunga adani, bunga adana. Selagi tak leh bunga adani, bunga adana aku tak leh kelik. Selama nak bunuh. Hari ni manusia dari alam dunia sakimaya mereka yang pada. Kalau kamu lalu ke kawasan kepada adik aku, tak payah kamu cerita benda yang tak pernah sabar. Tak dek aku tak apa. Dan aku jujur kena otak darah dalam daging. Jadi mu ni makan orang. Aku makan manusia. Kalau mu makan manusia, aku pun makan manusia juga. Mu makan kepada manusia, makan. Coba kamu makan aku. Mu tak boleh aku makan lek pagi. Makan lek pagi mana? Teh susu cawan, nasi belauk, singit tu. Ha, ini dia manusia. Bapak Ji, kayaknya katarin sengah ke gigi majalah keledok ilim-ilim panjang lega. Nak takak ke peluk ke sini awih lagi pula. Okay, kepada manusia bijak laksana sangat. Aku lok kiri, kamu lok kanan. Aku lok kanan, kamu lok kiri. Berapa kali kan aku tokok, aku kekeh, aku kikir. So kau nak gosok binasa, bulu romo celaka, sorak pun tiada yang gugur lagi. Kuat dah kau setara tu. Mu lebih pada kuat. Ni mu nak kena aku nak panggil Raja Wakyah ni. Mulaan hari ni, mu rebah. Siapa tak boleh baru. Yeay! Habis pagar timung dan sekali getah kawin. Mu beli dengan mutu tinggal sekor bapak kambing. Habis pagar timung tolonglah ngayo belilah mutu nak ngaji payah di mutu muak beli buku. Harga pemurah 25,000. Habis pagar timung dan sekali getah kahwin. Ku beli dengan mutu tinggal sekor bapak kambing. Habis pagar timung dan sekali getah kahwin. Ku beli dengan mutu tinggal sekor bapak kambing. Habis pagar timung cucuku ke sini Wakyah. Maaflah kepada nenek bapak jin ira gede. Nenek buta hati, nenek buta mata. Jikalau nenek tahu asal dulu tak kalau mulut inilah cucu kepada nenek. Nenek tak buat zalim kepada cucu. Apa dengan sebab apalah dengan kanak cucu datang kawasan nenek duduk jaga utai cerai. Maklum mengaku cucu dia nampak Allah dia dulu. Jadi begini Tok Nenek. Hari ni aku nak bayak kamu. Aku nak minta mu jasa baik gata tempat bunga adani bunga adana. Kalau mu tak atas bunga adani bunga adana mu tak pergi hantar aku sana, kelak-kelak aku supuh kamu. Mu cucuku Wakyah. Maaflah juga kepada diri nenek. Nenek tak boleh pergi di sana. Sebab di sana orang agak kuasa saat tina baru gerbat timbul. Banyaklah juga binatang galah seperti gajah, singa, beruang. Lepas tu biarlah juga nenek akan pegang tubuh cucu. Nenek akan betul jatuh kawasan agak-agak sapa tempat bunga adani bunga adana. Ha, betul selalu. Kalau tak betul hari ni aku supah jadi tanah kau. Jangan cucu, jangan cucu. Maka bapak jin ira gede. Kenapa takut kepada Wakyah? Pegang tubuh ke sini Wakyah. Nak minta jatuh kawasan negeri orang lagi pula. Apabila Wakyah jadi betul jatuh, ke mana jatuh? Jatuhlah di dalam Allah sunyi belukar yang senyap.
kawasan kepada orang digelarkan tak lain tak bukan tubuh bernama Tuan Petri Bunga Rama. Tuan Petri Bunga Rama seorang lah juga raja perempuan. Hidup seorang diri seorang senyawa, cuma lah juga ada diri dia seorang adalah diri nenek dia tubuh bernama orang digelarkan Bapak Jin Barat Api 7. Malam 7 sekali dia tubik apalah terjadi tubuh badai cucu dia Tuan Petri Bunga Rama. Sebelum nenek lah juga datang, apalah juga bala dengan jutaka. Fikir Tuan Petri Bunga Rama itulah ada benda yang patah mati dari luar pintu istana negara. Keluarlah pulak tubik dengan belayar muda lagi pulaknya. Juga hari ni akulah juga bernama Tuan Petri Bunga Rama. Apalah balo dengan jutaka pada hari ni aku tak boleh lah juga duduk di dalam istana. Sebelum nenek aku mari juga hari ni Jin Barat Api. Aku nak pergi tengok lah juga benda apa yang ada dari luar kota pintu istana negara lagi hari ni. Tuan Petri Bunga Rama, dia berasa tak sedap rasa tubuh badan kiri dia. Keluarkan pula, tengok keli. Wak ketu, wak ya, selaknya petun uli kepada jin seekor lagi. Belah. Benarlah juga hari ni siapalah juga wak zolim kepada kan satu manusia. Rupanya udah dan juga tambah busuk anyek. Hari ni kalau aku tak tolong tentulah juga dia akan mati. Baiklah juga aku nak berpulih-pulih. Dia kalau ada zaman dulu presiden kalau pulih-pulih habislah juga dengan panjang 7 pengantin 12-1. Jangan siapa kena kumbadi balas roka. Tuan Petri Bunga Rama, apabila berpulih tubuh badan wak sejuk dingin seperti kan ular cerita mani lagi belah. Nyatalah juga orang digelarkan Abang. Ada Abang lah ada saja. Sabarlah kau ni kita duduk rumah tak laku mari jauh ada orang nak saya. Ada saja. Nampak pakai leju pipi merah ni. Ada saya. Nampak pakai kasut tu tinggi. Nyatalah juga di Abang. Apalah juga di Abang. Sini kalau saya juga kepada dia abai tak boleh nak mari sini. Bahayalah juga luka wanita apa cita ni brohi. Amo Tuan Petri Bunga Rama, anak cucu kepada Jin Barat Api. Ada saya bermah pula ya kali ni. Jadi gini Cik Wadik, Dek Tuan Petri Bunga Rama. Abang ni panjang royak panjang cerita. Sebelum abang pergi nak royak cerita kepada adik. Adik dengar di mana kau bunga adaning. Bunga adana sebab abang ni nak pada benda tu diperintah kepada raja maharaja Siama kalau tak ambil bunga tu tentulah kena bunuh lagi atas bala bunuh pula pelik tak nyawa tu lah abang lu gusti dengan Cik Wazik. Abang ni nama berapa? Saya abang nyata sungguh Ustaz mak dia. Oh Ustaz mak dia.
Umur berapa abeyo? Umur 18. Anak ada ke tidak? Ada. Umur berapa? 78. Guano lah juga pelik abe tu anak pada pak. Mula-mula bini kita tu dia beranak anak kita dulu. Lepas tu baru dia beranak kita. Weh dia ni, abe beranak hari apa? Beranak hari Khamis, tahu Jumaat, bulan Rabu. Coba kelibak teh. Tak lenguh ke duk lagu tu sama. Nak ulah nak gelar dah tu. Pasal dia. Bapa tak pergi betul. Apa nama? Tekok tu. Tak ada skru. Gibek kidah lah mula rumah pomen. Lorak-lorak nak makan gula. Kak ambil hak belok tu. Tak gibek lagi ya. Benarlah juga di abeyo. Hari ni amos lah juga pada abeyo. Sebelum nenek amola juga jimbala api mari sini. Baik bayo nusuk lah bayo. Nenek amo make mana sia. Amo sia kat bayo. Amo aja amo saya kat bayo. Amo kene kat bayo. Amo nak buat lah juga bayo ni jadi tok laki amo. Ada saya. Jin bernama? Jimbala api. Besar mana ya? Besar. Besar lagi balok. Besar lagi. Besar gunung. Besar lagi. Besar pusu. Kecil sikit. Yalah lah ini. Lucu dari mulut lelang ke dari hati. Siapalah pula nenek kepada Tuan Menteri Bunga Ramah Tubuh bernama Bapak Jin Bara Api lagi. Belah. Cucuku Tuan Menteri Bunga Ramah. Ini tak silap kepada nenek Jin Bara Api. Nenek berbangunlah seperti manusia biasa. Ada ke manusia sembunyi di dalam istana kepada cucu? Jangan ada juga susu cucu pucuk bersipu pulih. Pertama ikat lagi cucuku. Apa ya? Gila juga nusuk bawah tangga. Nusuk dah ni. Jangan kecek abayahnya dengar ke dia. Dia sudah ada dah. Jadi tak boleh nak kecek. Tak boleh nak kecek. Aduh, diri cucu. Itu suara manusia mari di mana cucu? Nyatalah juga nenek. Tak ada lah juga suara kepada kejing, suara pari, suara belik sete. Tak ada lah juga suara manusia. Cuma perasaan nenek. Cuma cucu sore saja. Tidak cucuku Tuan Menteri Bunga Ramah. Dia ada mari dia kecik wadah. Duk dia lah biarnya makan ke dia. Makan nak makan ya. Nusuk warna punggu dalik luar, pala dalik dalam. Kita susuk saya yang makan punggu jangan makan pala. Pala ni kita nak taruh raya. Bapak Jin Saika sedihnya hati buka alang kepala. Apabila dia tanya cucu, cucu tak beritahu kepada dia. Ya nampak sehari manusia nak sesal lagi luar kota pintu istana lagi. Belah. Cucuku kesinawak ya maaflah juga kepada nenek Bapak Jin Bara Api, nenek buta hati, nenek buta mata sebab nenek menyesal Isa. Nenek tak kena inilah cucu keluarga kepada kiri nenek.
Bisa je. Orang nampak nak mampus dia tu mengaku kita ni cucu. Kalau setahun ni bisa kalah gini. Jadi gini lah Tok Nenek. Aku nak rayak kamu. Hari ni sebelum lah juga aku bunuhmu. Aku nak rayak kamu hari ni Nenek. Mu kena hatak aku di tempat bunga adani, bunga adano. Aduh, cucuku. Tak boleh pergi tempat bunga adani, bunga adano. Di sanalah juga banyak harimau gajah singa beruang. Di sanalah juga banyak iblis setan juga jemalah. Kelok-kelok kalau cucu gi tak ada menikah kahwin dengan anak nenek putri bunga ramah juga ini. Aku tak kira kahwin tak kahwin. Kalau mu tak ataku tempat bunga adani bunga adana, mulaan sekarang aku bunuhmu. Aku nak seperani. Jangan cucu, jangan cucu. Nak seperani. Tubuh badan orang digelarkan bapa jin bara api. Dia takut lagi kepada kesina awak ya. Pegang awak ya. Nak betul jatuh kawasan jalan lagi tempat bunga adani, bunga adana lagi. Orang digelarkan pengasuh kusina wak ya yang dipetulkan oleh bapa jin bara api jatuh. Ke mana jatuh? Jatuhlah di tempat Bukit Karuki, Gunung Karuka. Selok pesel tak sedakai bagu ju sia menjadikan malam menjadi kepada sia. Kisahkan dari situ timu nak royak kusina Said kelawan dengan kusina Sama. Diri Said sore maklumlah juga pak saudara dia. Fikir Said sekat pok saudara wak yo sudah mati kau hidup tinggal negeri. Nak cari di mana tempat lah juga bunga adani bunga adana. Pucat dengan tubuh layu dengan badan tak ada kulit berceralah akhir tulen seketik siris biji lenga. Nak pergi royak kepada Mang Raja Siamo nak suruh lah juga. Beritahu kepada orang tua Pok Dogo. Panggil balik wak yo semula sebab Pok Dogo lah orang titih baik bakal bangsa we. Tua di luar, di dalam bagi mitok, bagi jadi, bagi kanuk, bagi boleh. Lagi-lagi pula kusina Said sore. Panalah demo cari sesabelah ke hari. Panalah demo cari sesabelah ke hari. Semula jadi semua orang pun sudah tahu. Dia mau pergi jalan orang pemalu. Butuh angin demonya dulu. Panalah demo cari sesabelah ke hari. Panalah demo cari sesabelah ke hari. Semula jadi sesabelah ke hari. Semula jadi semua orang bukan tak tahu. Dia pergi jalan kawan pun tahu. Butuh angin demo lahir. Panalah demo jadi sesabelah ke hari. Semula
duk gusti meeting kado airport saudara dia kusina awak ya. Orang tua pok daga. Jelma dengan serta merta di tempat kusina saya lagi. Belah.